Hello, Assalamualaikum. It's your boy here. I'm Ed. I'm Jay. We are from UXC. Alright, welcome back guys to the latest episode. Yep. Alright, so pada malam ini kita berduaan. Okay lah guys, spill the tea sikit lah. Actually kita supposed to do outdoor content. Betul. Tetapi Kita lost kejap lah kan. Tetapi kita punya kawan yang daripada Selingkuh 2.0 tu kurang sihat. So jadi outdoor content kita akan push forward to either next week atau next 2 weeks. Tengok keadaan macam mana. InsyaAllah. Dan juga podcast ini ditajakan khas oleh Mains and Bites, Where you can get your craving satisfied. Alright, so guys, don't forget to follow them dekat IG and also dekat TikTok. Yep. Mains and Bites. MAINS NBITES. Mains and Bites. Yeah. Dan dorang ada macam-macam menu lah. Okay. Then korang boleh try diorang punya epok-epok. Yeah. Recently kawan aku try epok-epok dorang. Okay, macam mana tu? Yang dorang beli, kawan aku beli dekat 365 Yishun Ring Road tu. Okay. So dia try epok-epok sardin. Dia cakap sedap. Sedap. Aku nak try lah one day. Then aku cakap dengan dia, either kau boleh support them by purchasing at the shop yang dekat 365 tu, ataupun boleh kirakan DM dorang atau there's a contact number. You can WhatsApp to place your order personally pun boleh lah. Right. So dorang ada frozen dan juga goreng kan? Yep. So guys, kalau Korang. korang interested into the frozen type of food, korang goreng sendiri, diorang pun ada. Yep. Kalau korang prefer macam dah goreng nak terus makan kan, pun boleh. Okay. So epok-epok dia sardin and kentang 12 pieces is going at $10. Alright. Epok-epok sayur 12 pieces $12. So kalau itu frozen, kalau nak siap goreng additional $2. Alright. Alright. So pada malam ini kita ada beberapa cerita-cerita story yang panggil cerita-cerita story. Ya. Yang seram. Okay. Actually story ni dikirimkan kepada kita dalam bahasa Inggeris. Okay. Tetapi aku convertkan kepada bahasa Malayaran. Malayaran Yes. So, you want to go to the show? Let's go lah. Boleh. Alright, maybe you can read first. Kalau penat, aku baca balik lah. Boleh. Okay. Bismillah. So, nama boleh. Boleh. Okay. Pengirimnya daripada Nora. Singaporean. Okay. Pengalaman seram saya di Jurong West, Street 42. Kisah yang saya kongsi ini berlaku di rumah maisonette lama saya di Jurong West Street 42 dan juga semasa perjalanan saya ke Batam. Okay, so dah ada 2 cerita lah ni. Yeah. One in Singapore, one in Indonesia. Yes. Okay, first story I believe it's in Singapore lah, Jurong West. Yes, correct. Okay. Kejadian pertama. Ia berlaku pada suatu malam apabila bekas suami saya pulang dari kerja selepas tengah malam. Saya sudah tidur tetapi terjaga apabila dia membuka pintu bilik. Ketika dia melangkah masuk, saya nampak ada seorang perempuan mengekori rapat di belakangnya. Saya sangka itu anak saudara saya dan tertanya-tanya mengapa dia ikut pada waktu sebegitu. Saya terlalu terkejut sehingga tidak mampu berkata apa-apa. Dia meletakkan barangnya di meja solek dan masuk ke tandas. Perempuan itu masih mengekori dari belakang. Tetapi apabila dia keluar dari tandas, perempuan itu sudah tiada. Lama saya cuba menenangkan diri sebelum menceritakan apa yang saya nampak. Masa itu,
dia memberitahu bahawa dia telah lalu jalan pintas melalui taman sebelum balik dan terlupa membasuh kaki sebelum masuk ke rumah. Shortcut lah. Saya yakin perempuan itu ikut dia balik dari taman. Okay. So, kejadian kedua. Peristiwa ini berlaku pada waktu pagi sebelum saya berangkat ke tempat kerja. Ibu saya tidur di bilik kecil berhampiran pintu utama kerana faktor usia. Age factor lah. Yeah. Dia sudah tidak naik ke bilik tidur di tingkat atas. Ketika saya hendak menutup pagar, tiba-tiba saya nampak seorang nenek bongkok berjalan perlahan melintasi saya lalu masuk ke bilik ibu. Wajahnya penuh kedut, rambut putih diikat sanggul kusut dan dia memakai baju opah dengan kain sarung. Saya terus tahu itu bukan ibu saya. Terkejut sangat sampai saya terus keluar bekerja tanpa berkata sepatah pun. Bila pulang pada petang itu, barulah saya ceritakan kepada keluarga apa yang saya lihat. Oh, busy rumah dia kan? Kejadian ketiga. Yang ini berlaku pada anak saudara saya yang tinggal bersama ketika itu. Mereka kata pada suatu malam, mereka nampak saya dan bekas suami pulang ke rumah dan naik ke tingkat atas menuju ke bilik tidur. Tapi lewat malam itu, apabila kami benar-benar sampai ke rumah, barulah mereka sedar yang sebelum itu kami langsung belum pulang. Jadi, siapakah yang mereka nampak sebenarnya? Uish. What an experience, man. Jurong West Street 42. Yeah. Dia tak bilang blok Ini blok mention it Jurong West Street 42. Aku rasa blok yang tepi longkang kot. Is it? Yeah. Aku not familiarized with Jurong West lah actually. Because Jurong West Street 42, if not wrong, betul-betul aku kalau recall balik dia dekat blok tepi longkang, because that is where most of the estate yang panggil mention it lah. That kirakan Highway sebelah. oh okay. Highway is it exit Brickland Is it Brickland, is it? Pasal kalau kau exit Brickland, kau belok kanan is towards Lim Chu Kang HTA tu semua. Kalau kau belok kiri it's towards Tak, kalau kau jalan from BKE, kau boleh lalu that road. Jurong West Street 42. Tak apa, boleh check out nanti. Yes. Tapi story dia menggerikan tu. Yalah, dia kira insiden after insiden apa ni. Yeah. And if you know, aku add on sikit lah, if you know, kat situ ada multiple occasion orang pernah nampak penampakan lah. That particular area. That particular area, kalau betul lah tu tempat dia kan. Ada penampakan budak-budak tengah lari kat dalam longkang. Dalam longkang tengah malam. Yes, tengah malam. And also gangguan kat bawah blok, itu normal. Then kakak terbang-terbang lah. Yes. But story yang macam gini aku tak pernah dapat. So kau rasa, kau punya pendapat lah insiden after insiden, kirakan dorang, this family is being macam disturbed often. Aku believe it's a disturbance. Okay, add on dia pernah cakap yang laki dia ni, ex-husband dia ni ada hijab. Oh, is it? Yeah. And from my knowledge, budak-budak ataupun orang tua, orang dewasa yang ada hijab hijab itu terbuka, kau boleh nampak dia pun boleh nampak kau. Okay. So bila dia rasa kau boleh nampak dia kan, dia akan horn kau. That's where all these small entities akan try to ikut kau, kacau keluarga kau. So one thing leads to another. So it's like benda-benda gini pun
maybe rasa they themselves rasa insecure yang orang boleh nampak. Something like that. Yeah. So jarang macam itulah. Usually dia punya perangai lah. Sebab aku tak boleh nampak. Tapi kalau aku nampak, macam aku cakap, kalau aku nampak pun in a form of binatang. Not their real forms, you know. Full physique all this. Faham. Tapi seriously, budak-budak sampai budak-budak, anak saudara dia nampak semua. So most probably tu jin Quarin yang boleh menyerupai tuan rumah dalam rumah. Yeah. Wow. So let's go to the next story. Kau nak baca, aku baca. Maybe you can. It's quite long, tapi kalau nak tukar tag. Alright. So aku baca boleh. Alright. Here it goes. Kami menempah 4 bilik untuk 1 malam di Batam. Semasa daftar masuk, pihak hotel memberitahu bahawa 3 bilik berada di tingkat 5, manakala 1 lagi bilik di tingkat 8. Saya dan bekas suami memilih bilik di tingkat 8, sementara ibu bapa, mertua, anak-anak saudara dan adik-adik tinggal di tingkat 5. Apabila masuk ke bilik, terhidu bau longkang yang kuat dan terlihat sehelai tangkal kuning yang dilekatkan di atas pintu utama. Kami meminta untuk tukar bilik, tetapi pihak hotel kata semua bilik sudah penuh. Disebabkan kami mahu keluar seharian, kami biarkan saja perkara itu. Malamnya, selepas membeli belah dan urut di hotel, kami pulang ke bilik lewat tengah malam. Perut lapar, jadi kami duduk di tepi tingkap untuk makan. Tiba-tiba, terdengar bunyi ketukan di cermin tingkap sebelah kami. Tuk tuk tuk. Pada mulanya, kami cuba abaikan. Tetapi, lama-kelamaan, ketukan semakin kuat. Bekas suami saya menarik langsir, namun bilik tu tiada balkoni dan kami berada di tingkat 8. Pokok di luar pun jauh dari bangunan. Kemudian, dia masuk ke bilik mandi untuk mandi. Saya pesan, jangan tutup pintu kerana saya sudah takut. Sedang saya baring di katil, bunyi ketukan itu semakin kuat. Tuk 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 tuk. Ui. Cukup jelas hingga dia boleh dengar dari dalam bilik mandi. Dia terus bergegas keluar dan kami sama-sama panik. Kami cepat-cepat kemas barang dan turun ke kaunter bertanya jika ada bilik lain. Jawapannya pun sama. Semuanya penuh. Dah lewat sangat untuk pindah ke hotel lain. Akhirnya, saya memilih untuk tidur di bilik ibu bapa, manakala dia tidur bersama ibu bapanya. Kata orang. Keesokan pagi selepas sarapan, kami bertanya pada staf kaunter sama ada bilik itu kotor. Staf hanya tersenyum tanpa kata. Dalam perjalanan ke terminal feri, pemandu teksi bertanya sama ada kami menginap di hotel tersebut. Bila kami jawab ya, dia terus memberitahu bahawa pernah berlaku kes bunuh di hotel itu beberapa bulan lalu. Kami terdiam terkejut. Mungkin sebab itu ada tangkal kuning di pintu bilik tersebut. Beberapa hari selepas balik ke Singapura, bekas suami saya beritahu sesuatu yang dia sembunyikan pada malam kejadian. Katanya, dia ada mata ketiga dan sewaktu kami berlari keluar dari bilik malam itu, dia nampak pocong berdiri di tepi lift. Gila. Dia juga kata laluan koridor di tingkat 8 terasa sangat malap dan menyeramkan. Tidak seperti tingkat 5 yang terang benderang. Sampai hari ini,
saya masih simpan gambar nombor bilik tempat kejadian itu. Batam Aku ada gambar bilik dia. Is it? Aku ada gambar bilik dia. InsyaAllah nanti aku akan share lah. Wow, dekat Batam. Talking about Batam, kita pun ada fair share experience dekat Batam. Yet. Wow. Okay, talking about hotels in 2017 or 18 No. Okay. kita pergi sana. Aku dengan member aku lagi 3 orang Okay. pergi sana. So total 4 orang. So kita ambil 2 bilik lah. Okay. Takkan semua nak cram dalam satu bilik. Betul. So aku dengan member aku satu bilik, yang member aku lagi 2 orang satu bilik. Bilik kita is facing each other. Aku lupa hotel mana. Tapi kalau aku were to browse back aku punya booking details history, aku rasa ada lagi. Okay. So macam biasa, aku selalunya akan ketuk dulu. Ketuk sebelum aku buka pintu, aku akan ketuk dulu. So aku buka dan aku baca lah ayat-ayat yang perlu lah. Yang bilik lagi satu ni, member aku buka pintu, dia ada "Hello". Lepas tu dia masuk, dia terus lompat atas katil. Boleh dengar yang dia pakik "Hello" excited kan. lah, Excited apa, holiday kan. Yalah. Malam ada gangguan tu bilik dia. Ada gangguan. Kau tu hotel room punya langsir kan berat, it's very long. Apa nama dia? It's not curtain lah, ada dia punya ni lah. Blackout curtain. Tak tahulah kan. Yang dari ceiling sampai ke lantai kan berat. At this particular timing, dorang dua tengah main handphone. Okay. Kau tahu kalau kau buka langsir kan ada bunyi shh, kan? So dia dengar bunyi shh. Dia dengar bunyi tu. Gerak Dia dengar. Lepas tu dia nampak macam langsir tu wavy. Ulumak. Dia buat bodoh. Dia buat bodoh. Yang one of them yang sleeping near the curtain kan. Pasal kan diorang tengah baring, tengah tengok handphone. Yalah. Tapi mesti nampak apa nampak kan. bayang-bayang daripada side eye apa. So dia nampak macam dia tengah gini. Dia ceritakan dia nampak macam gerak. Dia macam bergerak sikit. So dia ingat angin. Lepas tu dia wavy. Syuk lah. Dia ingat angin macam pasal tu ada pintu koridor dia. Dia punya koridor dia keluar. So dia ingat tak tutup betul. So dia buat bodoh lah. After a few minutes, dia punya movement bukan sikit tau. Agresif. Agresif. Gila. Dua-dua lah Syul. Masa bangun dari katil, lompat pakai slipper terus keluar. Lepas tu ketuk bilik aku. Cakap sibuk ni dah pukul 1 lebih 2 lebih pagi lah. Cakap musibut ni apa sial? Siapa sial ketuk? Pasal pagi dia kita nak pergi pancing Barilang lah. Kita nak pergi Barilang. So kita pagi pukul 5 nak bangun. So 1 lebih pukul 2 tu kan, aku dengan member aku lagi tu ni mata dah dah wamai lah, dah kirakan ni lah. Kali kau imagine ketuk masa bukan tek masa du Tegas lah. Sial ni siapa sial? Dah aku pick lah. Cakap ni 2 ekor ni lah. Kau buka, korang nak apa sial? Cakap kita tidur sini boleh? Cakap belah otak kau. Korang ada bilik sendiri apa? Ya tidur. Tak apa. Ni malam ni kasih kita tidur sini. Nanti pagi kita boleh berbual. So aku dah macam apa sial korang? Habis betul korang tidur bawah sial. Katil queen size apa? Kalau nak selit 4 orang dah ni apa? Leceh orang. So dah tidur bawah. Pagi mandi macam biasa. Boleh nampak tau diorang masuk bilik. Masa kau tahu buka pintu tapi sendal dengan slipper. Tak nak tutup kan. Boleh nampak sial diorang play fast game, capai barang terus keluar. Terus dah on the way pergi Barilang tu, aku tanya, apa cerita sial? Cakap betul kita kena kacau lah sial dalam bilik. Cakap kena kacau macam mana? Kau tahu kan langsir tu daripada ceiling sampai ke lantai, and dia punya curtain dia kan tebal. Cakap curtain dia gerak sendirilah siul. Terus satu je aku tanya, korang masuk bilik, apa korang fikir? Time korang dah dapat yang key card tu semua, korang masuk bilik apa korang fikir? Tu member aku lagi satu, dia ni lah, cakap asal dia buka pintu je, hello. Lepas tu dia lari, dia lompat atas katil. Cakap kau dah tahu apa ni? Tu kita pergi was on a weekday tau. Weekday kan jarang orang book. Mostly on a weekend apa.
Aku cakap dengan dia, kau dah tahu kita pergi on the weekdays, and furthermore it's on a Thursday tau. Betul. Orang kalau balik selalu mesti Sunday. Book out Weekend. check out on Sunday semua kan. So aku cakap, daripada Monday sampai ni kita checking, kita pun tak tahu ada orang masuk ke tak. It's more than 3 days already sial. It's more than 3 days. So pandai-pandai lah. Kau pergi tempat orang hormat lah. Respect the place lah. Ini tak ada, buka pintu, hello. Lepas tu lari tu lompat kat katil lah. Aku cakap memang menarik lah. Tapi the thing is, the thing you go to holiday ke, you go to pancing ke, kau orang excited apa. Correct lah. But the thing is, agak-agak lah dulu kan. Put a pause first, beri salam ke dulu apa ke. Maybe if you want to do extra precaution, kau boleh pagar. Yalah, that's the thing. At least baca lah surah-surah ke apa-apa yang kau tahu. Kita kat sana nak bermalam je, bukan nak buat apa. Because tempat hotel Indonesia usually lah, most of the hotel kat sana ada penghuninya. So hotel staff akan tahu bilik-bilik mana yang ada penghuninya. But usually dia akan block that particular unit. Unless tak kasi orang unless dah fully booked. Ataupun dia sengaja nak sambung kau lah. Nak sales apa? Sales lah. So yalah. Tapi alhamdulillah so far yang aku pergi sana tak ada lah. Cuma yang ni lah, member aku ni lah. Tak tahu, padahal kita dah pergi berapa kali tau. Dah how many sessions yang kita dah pergi Batam untuk pancing dekat Barilang ni. Right. Inilah pertama kali First kena. An experience. Wow. So guys, share with us korang punya cara bila korang masuk ke hotel ke tempat-tempat yang like chalet ke hotel ke, tak kira lah. Apa yang korang buat usually? Korang beri salam ke, korang baca doa ke, ataupun korang just serbu masuk, terus this is the toilet, girls, ladies kan. So agak-agak dulu put a pause first. Maybe baca doa atau kursi ke apa. Maybe as simple as 3 kul. Correct. Then kau langkah kaki kanan apa, then letak kasut, letak tepi. Jangan terus masuk yang kasut ke dalam dalam kan. Janganlah. You don't know, you bring benda apa yang kat luar tu masuk dalam. Tak tahu whether dalam tu dah ada benda ke, ataupun benda ikut ada benda yang ikut dari luar ke, kita tak tahu. So just play safe lah, senang kata. So it's the same as macam kau masuk rumah kosong lah. Letaklah kau baru dapat rumah kau masuk. Mesti kau masuk rumah kosong tu ada salam dia. Lepas tu mesti nak baca sikit pasal rumah tu kosong. Sama juga macam hotel. So for this kind of cases kalau adanya seorang Adam kat situ, right, khalifah keluarga lah, the husband, I think it's best for the husband to pagar the unit first lah. The unit or the bilik first lah. By just azan insyaAllah is good enough already. Kalau tak, as usual aku ajar yang from the previous episode, kau standby botol air kat dalam tu, kau isi dengan 7 helai daun bidara, kau isi air. Lepas tu kau baca bismillah 3 kali, syahadah 3 kali, selawat Nabi 3 kali, Al-Fatihah sekali, Ayatul Kursi sekali, dan 3 kul. Dan kau tiup pada botol tu, dan lepas tu kau spray from pintu, kau facing pintu kau ambil sebelah kiri. Kau ambil sebelah kiri tu, kau pusing clockwise sampai dekat yang kau start off. Tapi make sure pintu toilet tutup. Yes. Jangan tahu pula kau spray dalam toilet. So tutup pintu toilet tu dulu, baru teruskan spray tu. Betul. InsyaAllah tak ada gangguan lepas tu. Tapi as simple as, kalau itu macam rumit sangat, banyak sangat benda nak kena bawa, nak kena apa, mulakan dengan ayat je lah. Baca. As simple as that. Yang time kita pergi paranormal kat Batam pun sama. Bilik aku ada gangguan. Is it? Tapi aku dengan Seri, we don't face any ni lah gangguan, disturbance. Pak An dengan Dila pasal kita bilik sebelah-sebelah kan. So lepas kita balik paranormal tu, as usual lah, dah letak barang. So Pak An pergi mandi dulu, baru aku.
So pasal kita tak terus masuk bilik, kita letak barang-barang kat luar dulu kan. Dia kira kita ambil ni macam apartment hotel lah. junior suite lah kan. Ya. Kan? So ada living room, ada dapur, ada 2 bilik semua kan. So kita dah letak barang, tapi aku dengan Pak An tak terus masuk bilik. Aku duduk kat living room dulu. Dan Pak An mandi baru dia masuk bilik. Right. Lepas tu aku mandi, lepas tu keluar. Lepas tu kita makan dulu. Makan, lepas tu kita masuk bilik masing-masing lah, tidur kan. Pak An dengar dragging sound, bilik dia kena ketuk. Serius lah. Pasal that point of time Dila kan pregnant. Jam berapa ni? After kita balik dari Ozon lah. Berapa tu 4 pagi. 3 lebih 4. Tak, bila aku pula. Aku bilik atas kan? Orang bawah, kita atas. Is it? Either one lah, aku lupa lah. Ada gangguan, tapi aku tak dengar apa-apa semua. Aku dah tidur semua. Tapi itu hotel, honestly speaking ada. That is the top 5 haunted hotel in Batam tau. Because that location memang aku dapat rasa the presence. Dan juga tingkat aku tinggal tu, tingkat korang tinggal tu, ada yang jaga. Yes. Pasal yang Pak An dengar was furniture dragging. Habis pintu bilik dia kena ketuk. Right. Lepas tu pagi tu, time kita dah mandi, dah pack nak check out, dia tanya aku, semalam bilik kau ada orang ketuk? Cakap mana ada siapa? Siapa nak ketuk? Kalau betul nak ketuk pun kau atau Dila apa? Kita je kat sini. Korang 4 orang je kan? Kita 4 orang, korang 6 orang kan. Kita 6 orang. Bilik. So I believe, tak tahulah pasal that point of time Dila pun pregnant. Tengah pregnant. So aku tak tahulah. Maybe lah benda ni ikut. You know, I don't know. It can be anything. Kalau tak ikut pun benda yang dekat sana siapa? Tapi tak ada orang bilang aku sah. Memang tak bilang kan. Aku baru tahu ni first time aku dengar from kau. So itu kira the gangguan dalam apartment aku, tapi tak efek aku. Alright. So far alhamdulillah, yang aku pergi mana-mana untuk holiday semua, alhamdulillah tak ada lah. Okey lah, alhamdulillah. Jangan minta lah. Kalau minta seleceh benda. Betul. Alright. Wow, story malam ini seram-seram dan unik, and personal experience. Ada juga pengajaran from aku, and kepada korang, mana yang baik korang ambil, mana yang buruk tak mau ambil lah. Like kita termaki apa kan. But the thing is, kalau korang pergi holiday apa dengan family members, anak-anak korang yang masih kecil, ada baby ke, ataupun orang rumah kau ni pregnant ke apa, take extra precaution bila kau pergi tempat-tempat gini. Correct. Really, it works wonders. Kalau tak menjadi pun, insyaAllah yakin. Kau kena yakin je. InsyaAllah kunci tu yakin je. And it's best, even kalau kau simpan in your bag minyak kasturi kijang. It works wonders bro. Even kalau ada gangguan pun, maybe dengan minyak tu kau macam sapu dekat diri kau apa, celik kat diri kau, belakang leher ke, kat belakang telinga kan. At least doesn't affect you much lah. Yeah, exactly. InsyaAllah. Alright, diam tak diam dah 28 minit. Alhamdulillah. Wow. Alright, so podcast ini ditajakan khas oleh Mints and Bites. Do follow them dekat IG and TikTok. Mints and Bites, MAINSNBITES. Yes. And also, do follow us dekat kita punya YouTube. We are trying to hit our first 50 subscribers. Do subscribe to us, Urban Ice Cooking SG. And don't forget to also follow us dekat kita punya IG dan juga TikTok. But nowadays we are active in TikTok. Also the same, Urban Ice Cooking SG. And I would like to see all the positive comments. Kalau korang ada komen-komen yang negatif, elakkan lah. I mean, tak syok lah, come on lah, make the world a better place lah. If kalau suka tengok, tak suka tak payah tengok lah. Betul. And do share our podcast to your family members, loved ones. InsyaAllah we are spreading positivity, and we try to educate you guys, and InsyaAllah even better in the future.
And korang nak kena fikir tau, yang kita ceritakan ni cerita orang. Yes. So kalau korang nak cakap kita ni world ke, kita ni reka cerita kita ni penipu ke apa, dia tak efek kita tau. That means korang tengah cakap orang yang share cerita ni yang penipu, yang world ni semua. Kita sampaikan je. Kita sampaikan je cerita. Tapi kalau korang rasa cerita ni pada korang macam meripik lah, tipu lah ni semua. Kalau korang kasih kita negative comment pun tak efek kita pun. Pasal ni cerita dari orang. So kita sampaikan aja, kita ceritakan. Exactly. Korang nak kena ingat dari situ. Yes. Sampai like. Tak, aku macam aku tak kisah kalau orang nak comment on komen negatif. Alright. Tapi korang nak kena fikir, siapa yang komen tu nak kena fikir whether cerita ni datang dari kita ke ataupun datang dari orang. Ya. Kalau kita ceritakan cerita orang tapi orang tu komen korang ni penipu lah gini semua. Kita ke yang cerita ni? Cerita kita ke? Kita sampaikan orang cerita orang apa, betul lah? Kita ketengahkan story orang. And kalau korang rasa itu tak baik ataupun itu rasa story macam world ke apa kan, korang can just keep and go to the next one. Correct lah. Kita tak paksa pun korang dengar apa. Pasal ni benda pun korang dengar free. Exactly. Bukannya kena bayar. So korang simpan korang punya free negative comments tu dekat diri sendiri sudah lah. Simple as that. And kalau ada any sponsors yang nak menaja kita, korang boleh email kita at urbanxcookingsg@gmail.com, urbanxcookingsg@gmail.com. Dan juga kalau korang ada any story-story seram, korang can also WhatsApp aku, WhatsApp kita dekat 86460636, 86460636. Yes. And we've had aku at Ujay. We are from UXC. Assalamualaikum man. Ciao. Bye-bye.